murah, tambang pergi je pergi. Tiket pergi je ada, tiket balik tak ada. Gila betul. Tak pasal-pasal tu. Kan? Ni memang yang berlaku. Kan? Orang sanggup tipu. Yang tipu tu satu hal. Ada yang tipu package. Tipu package. Janji hotel ni sampai sana hotel lain. Banyak. Dia kalau sampai dekat KLIA dengan taklimat pada travel agent tu, kita ingat fokus kita pergi ibadah ya. Apa juga yang berlaku semua tu ujian. Tu tanda hotel bertukar je. Tak payah. Kau tahu dah tu, aku tahu dah trik-trik dia orang ni. Betul. Berapa ramai orang. Itu yang tu tipu. Ada yang tipu terus. Kan, beria lah kita. Azan buat kenduri. Sudahnya tawaf ke KLIA. Petang tu dah sampai lah. Dekat Kuala Pari. Ya. Kau tak pergi umrah? Balik hari. Dah kena tipu balik hari apa? Dah kena tipu banyak sekarang scam. Bolehlah doa pun tipu orang. Macam contoh kan, macam meninggal je yang kepala orang Melayu ni badal haji. Meninggal badal haji. Masalahnya badal haji sekarang tabung haji pun tak berani buat. Sebab terlampau banyak penipuan kan ni. Badal haji pun tak nak buat. Apa ni? Tabung haji tak nak buat sebab apa? Sebab ramai bohong sekarang ni. 2,500 hanya badal haji. Bohong. Orang yang duduk dekat sana, pelajar yang duduk dekat sana, orang mastautin dekat sana pun nak dapat permit visa haji tu, dia orang kena bayar 4,900 rial. Macam mana kita 2,500 boleh dapat buat badal haji? Dapat air zam-zam, dapat tasbih, dapat buah kurma 2-3 biji, alhamdulillah dah selesai. Kita pun tukarlah nama kat bertulisan haji dah. Dah banyak sangat orang menipu ni. Tu cerita tu tadi. Dah tak ada apa-apa. Biasalah tu sekarang. Orang cakap. Ni dengan AI lagi. Kan? Dan tiba-tiba apa kita tak cakap pun jadi kita cakap. Sekarang zaman dia. Penipuan dan tipu daya, kata-kata pendusta dibenarkan, dipercayai. Kan? Didustakan percakapan orang yang benar, diberikan kepercayaan, diberikan amanah kepada pengkhianat, dan dikhianati orang-orang yang amanah. Itu tanda-tanda. Kalau kita tengok hari ni kan, banyak ikut tanda tu banyak sebenarnya. Banyak lah. Seorang ibu melahirkan tuannya. Itu tanda-tanda tu. Tanda-tanda zaman. Seorang ibu melahirkan tuannya, mana anaknya dah biadab dengan maknya. Kan saya bagi mak duit 500 sebulan, tolong jaga anak ni. Apa lagi mak nak? Mak nak apa lagi? Sound mak dah. Sedangkan duit tu bagi kat mak-mak, saya bagi 500 ni mak, tak ada apa pun, ni tanda terima kasih je. Kalau nak bayar memang tak terbayar, jasa mak macam tu cakap. Ni mak jagalah, mak banyak cerita. Kenapa? Mak tolonglah kemas ni, gosoklah baju tu, orang nak pakai lah, gosoklah. Ui, marah mak ni. Saya tanya mak saya, mak boleh tak tolong jaga anak? Saya tanya mak saya dulu, mak saya jawab apa? Dah ponik jaga kau, nak jaga anak kau pula, kau jagalah sendiri. Macam tu ya. Dah orang tu tak nak, jangan dipaksa. Betul tak macam tu je. Seorang ibu melahirkan tuannya. Urusan yang umum diberikan kepada mereka yang bodoh. Banyak. Kan macam dalam surbat, lantik jadi menteri kewangan. Memang lingkup lah. Mana mau dia. Kan? Itulah kan. Kalau bagi bidang undang-undang, kena lah sikit. Contoh. Kan? Urusan banyak. Bayangkan pernah satu ketika tu YB tu dia terkejut menang. Dia nak lantik ketua kampung. Dia main pilih ni orang kanan dia tu. Kawan tu yang ketua kampung dia lantik tu, dah lantik baru tahu jenis lapor diri kat balai polis tu berapa jam sekali. Gila betul. Dah tak ada orang. Bayangkan. Itulah dia. Urusan umum daripada mereka yang bodoh. Tu belum cerita lagi. Lahir senapang, dah besar jadi perempuan. Dah elok-elok lahir senapang, dah besar jadi perempuan. Faham tak senapang? Pelik. Bayangkanlah, lelaki dah lah tak ramai, yang tak ramai itu sibuk jadi perempuan. Jadi ni orang perempuan berapa ramai? Inilah lelaki sejati yang tinggal. Kan? Itulah bila cakap kan, apa jadi lelaki, apa peranan kita? Contoh kena faham. Bila perempuan dah ramai macam ni, apa peranan kita sebagai lelaki?
Bila saya cakap marah, tapi itu hakikat dia kan. Lelaki yang masalah tu pergi operate, pergi dekat Thailand operate, buang senapang dan siap sign exclusion clause tu. Kalau ada kalau terjadi apa-apa, kemalangan, kematian dan sebagainya, tidak akan tanggungjawab. Bersaing berapa ramai yang mati, potong-potong pendarahan tak berhenti. Lepas tu dah mati buat macam mana? Lambat kalau longgok dengan mayat-mayat yang lain, bakar sekali. Lalu cakap, dah lah mati cara macam tu. Akhirat besok kita akan dibangkitkan dengan apa yang kita sibukkan dalam dunia ni. Yang sibuk dengan handphone yang perempuan ni, macam ni ke akhirat besok. Yang telah pegang telefon. Yang tadi tu, yang operate tadi pegang dia punya senapang lah. Betul. Itu sebabnya dengan sibuk nak orang perempuan duduk sebelah suami, simpan lah telefon tu. Benda je. Faham tak? Layan suami tu. Dah lah menurut kajian LMM, lelaki mudah mati. Bila-bila dia boleh mati. Persatuan ibu tunggal banyak jumpa. Persatuan bapa tunggal pun nak jumpa. Kan? Ibu tunggal. Main betul. Kemudian akan berkata-katalah golongan Ar-Ruwaibidah. Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Ar-Ruwaibidah itu? Maka baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara menguruskan berkaitan perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berkata-katalah orang yang tak cerdik. Kan, orang yang tak cerdik, dia pula yang menguruskan. Kan, latar belakang kita tengoklah. Itu sebab dulu pernah satu ketika pemilihan pemimpin tu dia nak letak kriteria. Kalau kat Malaysia ni kurang-kurangnya ada degree master ke atas, ada kan disiplin tertentu, sebab kita nakkan orang yang ada ilmu macam tu. Tiba-tiba dia ada degree daripada SPM, tiba-tiba dah ada degree dah. Masa bila dia dapat? Tiba-tiba dah ada kolej swasta KKL, sign bayar 5,000, 10,000, 11,000, tulis ni subjek dia, tak 6 bulan datang konvo kan. Tiba-tiba dah ada degree. Tu sebab kadang kita jumpa tu kan. Itulah. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita pada akhir zaman akan berlaku perkara-perkara ini. Yang pertama, pendusta dipercayai. Orang lebih percaya pada pendusta, apalagi jika dia berjaya menguasai media sosial. Media sosial pengaruh kepercayaan dibina agar ramai yang mengikuti setiap apa yang ditulisnya. Golongan yang paling banyak kena tipu kat media sosial, orang perempuan. Nak pula dah lama kesunyian. Berjuta habis tu. Berpuluh ribu, ratus ribu duit simpan habis. Hanya kerana syokkan dekat